Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin sasaran perdagangan dua hala sebanyak Amerika Syarikat $10 bilion antara Malaysia dan Turki dapat dicapai berlandaskan kekuatan ekonomi kedua-dua negara. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, Turki memiliki ekonomi yang kukuh dan berdaya tahan. Malaysia pula, walaupun lebih kecil, berkembang pesat sebagai destinasi pelaburan bernilai tinggi dalam semikonduktor, kecerdasan buatan, pusat data, teknologi baharu dan industri nadir bumi. Beliau menekankan kerjasama ini bukan sahaja tertumpu kepada perdagangan tradisional tetapi juga disiplin baharu melalui pendidikan dan penyelidikan antara kedua-dua negara. Itulah sebabnya mekanisme yang diperlukan harus dirangka, katanya dalam kenyataan media bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kenyataan berkenaan dikeluarkan di Ankara sempena lawatan rasmi Anwar ke Turki hari ini, 8 Januari 2026. Malaysia turut mendapat manfaat daripada pengaturan perolehan kerajaan ke kerajaan dengan Turki, khususnya dalam industri pertahanan, melibatkan tentera laut dan aero angkasa. Anwar menyifatkan kerjasama ini sebagai kelebihan utama untuk Malaysia. Jumlah perdagangan Malaysia-Turki dari Januari hingga November 2025 mencecah RM21.2 bilion menekankan kepentingan Turki sebagai rakan kongsi ekonomi utama. Malaysia optimis sasaran perdagangan Amerika Syarikat $10 bilion bakal direalisasikan.